Lepas tu macam mana pengalaman kena bully? Banyak juga lah. Antaranya pernah Okay. Okay. malam Okay. pergi lari dekat bilik ampayan. Okay. Menangis. Tak, maksudnya sebab kena bully lagi kat bilik apa ya? Sebab kena bully tu bilik kotor. Okay. Masa tu tengah ada majlis di asrama, dia orang makan asrama. Lepas tu bilik kotor. Okay. Kayaknya diorang ni ada umum lah yang bilik mana antara yang terkotor sesi tu. Okay. Dan bilik kita orang antara yang terkotor. Okay. So majlis tak habis lagi. Okay. So bilik paksa semua pergi naik bilik untuk kemas. Tapi saya tak dapat info. Tak ada yang cakap. Tiba tahu-tahu masuk bilik dah kena maki amun. Tapi tak ada naik tangan lah. Okay. Maki-maki lah. Maki-maki lah. Macam lah kena. Maki tu pun depan bilik orang kena maki. Kena biasa. Maksudnya yang maki tu pun student lah. Dia ketua sama. Dia ketua bilik je. Ketua bilik je. Macam lah ketua bilik pun. Dia